Hari ni aku nak berjalan cancai. Hari ni aku nak pergi. Itu teruk sangat. Sekejap. Dunia baru. Sekejap. Betul lah. Nama Villa Gazilla. Ke Godzilla tadi. Villa Gazilla. Villa. Aku kena. Apa ni? Boleh dulu. Pakai. Tukar dulu. Tum. Pokemon pop. Hello, kenapa ni? Kau tak nak ambil aku? Dah sampai dah. Oh, kau beli kereta baru lagi? Sebab itu aku nak accident lah. Patutlah. Jom. Kat mana? Tahu lah. Tapi dekat je katanya. Kat mana? Kat sini lagi ke? Taklah. Mana lain dah? Sekejap aku cek dulu. Tempat dia dekat je. Dah aku cek. Katanya kat sini. Lah. Kita pergi. Jom. Cepatlah masuk. Apalah. Sekejap aku nak kunci kereta. Semak shiny. Padahal nanti pun kau sedih. Kau cakap kat aku. Hari yang damai. Wow. Aku ingat kau 3D. Ini bukan villa ni. Ni hotel. Tapi aku rasa takut ni. Kenapa? Tutup lampu ni. Aku nak pergi mana tu? Aku tak tahu lah. Mungkin perasaan aku saja. Tapi takkanlah. Dia mandi pula. Dia biasanya tengah malam-malam tak mandi. Sekejap. Ada benda pelik. Aku kena pergi villa tu juga. Walaupun seram lagi. Tapi lebih seram. Shining, glitter. Kita nak ke mana ni? Itulah. Pergi villa hari tu. Boleh. Lah. Kau tak tengok hari tu. Tak apa. By the way. Nama kau Haris kan? Hazumi. Ya, Hazumi. Hazumi. Kau orang Jepun ni? Taklah mak ayah. Aku orang Jepun. Aku orang Malaysia. Dilahirkan kat Malaysia. Dah sampai.
Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Wow. Aku shining juga. Tapi aku rasa pelik lah. Semenjak kat sini. Benda-benda seram. Okey. Itu aku rasa perasaan aku sahaja. Sekejap aku cek kat luar. Apa tu? Apa? Dari aku duduk kat situ dan tak tekan apa-apa. Mana engkau nak lari? Aku boleh cari engkau. Okay guys, terima kasih untuk tengok video kali ni. Kenapa korang nak tahu tak kenapa kita tak berjoget? Sebab kita malas. Dan saya nak bagi tahu ni. Ini adalah nanti esok untuk episod terakhir Villa Nabila. Sebab nanti kita akan buat full episod walaupun sama channel ni pun sekejap, tapi tetap macam kelestarian Cikgu Hara tu kan. Okay, so terima kasih untuk tengok video kali ni. Like dan subscribe, komen dan share. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye dan selamat jumpa di video lain. Ingat ini kisah episod ketiga nanti. Trailer spoiler. Bye guys. Ciao.